Makan ramai-ramai baru syok by Siti Aminah Othman. Sandwich telio yang mana motor dia lah fresh, halal dan premium. Jom, pakcik nak buka, mesti korang suspend. Memang kalau tengok ni korang, bau dia sedap, apatah lagi nak rasa. Kejap lagi pakcik nak rasa beramai-ramai. Tapi sebelum tu kita nak tengok lah siapa yang hantar jauh-jauh dari Kajang ni ke Petaling Jaya. Jom, kita nak tengok sandwich telio yang tulis ni lah sebenarnya Siti Aminah. Ya Allah, dengan 12 flavor atau 12 rasa, antara banyak-banyak ni mana yang betul-betul hot selling? Rasa mana? Okey, kalau untuk yang ni biasa. Ini yang queen lah kan? Yang klasik. Oh, yang klasik. Ada telur, tuna, wow. tuna. Yang paling orang beli selalu tu apa dia tu? Super premium box. Super premium box. Kita ada 3 flavor. 3 flavor, apa dia tu? Chicken cheesy. Salmon salai dengan beef. Pakcik nak tengok yang mana yang premium. 6 flavor. Banyak pula yang ni, yang di atas ni. Ini bukan. Yang ni. Tapi kotak dia kan, Mira, sangat cantik kan, hitam dan emas kan, nampak menerbitkan suasana. Ini? Bukan juga. Bukan juga. Ini pun dah nampak sedap, yang premium lagi lah. Wow, weh. Tengok. Okey, yang ni. Okey, yang ini kot. Yes, pakcik tak sabar nak buka. Jom, Mira buka. Ini yang premium. Oh, pakcik buka ala-ala suspense. Wow, dia ada dia punya macam daging semua tu. Ya, betul. Nampak juicy lah. Betul. Ya Allah, dah berapa lama dah Mira dengan suami membuat perniagaan ni? 2017. Oh, 2017. Oh, lama dah. Maksudnya pakar penghasilan sandwich yang memang buat orang telio. Bukan telio je, bau pun dah telio dah. Jadi untuk korang yang nak, jangan lupa korang, ni dia. Bukan jangan lupa je. Ingat betul-betul dekat sini makan ramai-ramai baru syok, makan seorang-seorang tak syok. Dan ada semuanya, kata carian dia adalah sandwich telio. Jadi korang boleh buat macam-macam, boleh call, cubalah rasa sekotak. Pasti korang akan rasa berbalik-balik. #pakcik review. Hari ni pakcik nak makan dengan anak-anak pakcik. Terima kasih Mira dan juga suami untuk hantarkan benda ni. Banyaknya, bukan sandwich je kan? Ada juga ni bergedil, gendut, gendang-gendut, tali kecapi, kenyang perut, suka hati. Apa-apa pun #pakcik review. Korang terus cuba. Sandwich telio. Jemputlah makan. Okay, so kita nak tanya kepada penggemar-penggemar sandwich ni, Sean, yang mana satu awak nak? Yang tu